Awak ambil satu pecah kain. Okey. Saya akan ajar sampel. So, langkah yang pertama adalah letak zip awak. Ni adalah sebelah SD. Ada terang ke tak? SD bermaksud sebelah dalam. Okey, ni sebelah dalam. SD. Okey. So, sebelah dalam. Yang ini pula saya terbalikkan sikit. SL. Ambil pensel terang sat. Ambil SL. Yang ni pun SL. Maksudnya sebelah luar. Ni sebelah luar. Ni sebelah luar. Ni sebelah luar, betul? Ni sebelah dalam. Sebelah dalam. So, temukan sebelah luar dengan sebelah luar. Maksudnya SL, SL. Temukan dia. Maksud SL tu sebelah luar. Kain yang cantik. Okay. Letak zip kat sini. Okay. Tanda yang ini mesti sama. Dan sampai sini. Tandakan dia kat sini. Sampai bawah zip ni. Okay. Lepas tu, basi untuk jahitan terpulang lah. Kalau saya buat 1 inci. Atau berapa tak ada masalah. So, jahit daripada sini sampai bawah. Jahit dulu yang bawah ni. Okay. Ni tinggal untuk ruangan zip. Okay. So, bila dah siap, kita gosokkan dia cantik-cantik. Macam ni. Iron. Ni sebelah luar. Tapi bentuknya adalah sebelah dalam lah. Sebab kita terbalikkan fabric. So, dia jadi macam ni kedudukan dia. Ni adalah SL. Sebelah luar. Okay. So, dah siap macam ni. Sekarang pasang tapak zip. Ni tapak zip. Okay. Tapak zip. So, sekarang proses dia yang pertama. Awak boleh buka zip ni. Okay. Letak dia rapat macam ni. Okay. Kemudian awak jahit. Matikan jahitan. Okay, lepas tu pastikan dia rapat baru comel. Okey. Buka dulu. Okay, jahit sahaja. Alright, sampai sini. Ini awak bersedia. So, ini sampai dekat sini, dekat dah sampai kepala zip ni, awak tutup dia balik. Jarum masih berada di kain, betul tak? Okey, so yang ni tolak. So, biar dia macam tu. So, ini tutupkan dia macam tu. Kemudian jahit sampai habis. Maksud saya jalan dia tu. Okey. Macam tu. Berhati-hati sebab ada besi kat sini. Nampak? Okey. So, jarum duduk dekat bawah. Pusing benda ni ke sini. Okey. Saya nak. Kemudian yang ini awak tutup dia sikit. So, jangan tarik. So, berhati-hati. Okey. Kat sini awak kena double. Kalau boleh double. Sebab bahagian ni bahagian yang selalu terbuka. Faham tak? Sebab dia cepat terketas. So, yang ini saya nak awak tutup macam ni zip balik. So, awak tarik dia. Bagi tepi kain ni berada di tepi jahitan yang ni. Tepi yang kita jahit tu. Tindih sikit. Okay, lepas tu, awak jahit zip tu seperti biasa. Okay. Alright. So, sampai kat sini susah nak jalan. Jarum tetap di kain. Selak dia keluar. Buka zip ni balik. Okey, zip ni boleh buka Okey, buka aja. Lepas tu terus sambung jahit macam ni. So, dah siap. So, ini adalah rupa zip awak bila tutup jadi macam ni.